So hari ni aku akan makan Maggi dengan pakai semua tools dekat atas ni. Let's get started. Alright guys, so sekarang ni kita mulakan dengan chopstick. Let's go. Okay. So sekarang ni kita try dengan chopstick. Aku tak pernah makan dengan chopstick, tapi kita try lah tengok macam mana. Sebenarnya aku tak hati nak pegang. Aduh. Boleh lah sikit lah Boleh lah. Not really bad. Alright guys, so the next one is sudu kecil. Jom kita try makan lagi dengan sudu kecil. Tak puas nak biasa orang sudu-sudu macam ni. Not really bad. Okay, stand by. Hak ni mesti sampai punya. Sepik ayam goreng, kari pap semua. Kita try tengok makan lagi. Wow, banyak kuantiti boleh ambil kan. 10/10, mantap. Let's try the next one. Alright guys, so the next one is sudu senduk. Boleh katakan masak telur punya, masak ayam goreng punya kita pakai. Kita pakai Maggi. Try. Nak masuk mulut tak muat siap. Boleh lah. Alright guys, yang seterusnya ni dia memang random. Memang semua orang guna. Sudu biasa. Mari try. Boleh lah. Subscribe.